Gaji kecil, bagaimana nak menabung? Bagi tuan-puan yang baru sahaja habis belajar ataupun baru nak mulakan pekerjaan, dengarkan dahulu penjelasan daripada saya. Tonton video ini sampai habis agar anda dapat manfaatnya. Pesan guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, menabung ini sebenarnya bukannya soal gaji besar ataupun gaji kecil, tetapi soal habit menabung itu sendiri. Kalau sewaktu gaji kecil, tuan-puan pun susah nak menabung, apa jaminan bila gaji besar, tuan-puan tetap akan menabung? Sebab kebanyakan daripada kita ini, bila semakin meningkat gaji, meningkat juga komitmen bulanan kita. Kalau dulu boleh je kita naik kereta Azias waktu gaji kecil. Bila dah bergaji besar, terus rasa nak tukar kepada kereta import yang lebih besar. Itulah pentingnya untuk kita wujudkan tabiat menyimpan. Pesan pakar kewangan Malaysia, Tuan Azizi Ali, kita kena disiplinkan diri untuk menabung sekurang-kurangnya 10% setiap bulan walaupun kita bergaji kecil. Sebagai contoh, gaji minimum di Malaysia RM1,700. Kalau kita ambil 10%, hanyalah RM170 sebulan untuk kita simpan. Kalau sebelum ini kita simpan duit tak lekat, tabungan selalu bocor, tuan-puan boleh cuba untuk menabung di akaun emas Gap Public Gold. Dengan kemudahan akaun emas Gap Public Gold, kita boleh menabung emas serendah RM100 sahaja. Jadi kita dah tiada alasan untuk tidak bermula. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.